Si Bini ni main-main tu, Bi. Jom. Lagi lah. Cepatlah, Bi. Jom. Record lah, Bi. Record. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan Aisyullah. Tiba. Okay guys, sebenarnya Lon dengan Tia baru balik check up tadi. And Tia tertidur dekat bawah guys. Mungkin sebab efek ubat yang dia makan tadi. So sekarang ni aku tak tahu nak buat apa guys. Tapi disebabkan Fatia Rafi tidur, aku scroll TikTok, aku tengok ada satu video yang menarik dan sangat sesedih guys, yang perlu aku tiru. Ini videonya. Itulah guys. Tapi aku tengah fikir, aku nak buat ke tak? Aku nak buat ke tak sebenarnya. Sebab sesetih sikit guys benda tu guys. Tapi bagi aku, tak caralah, aku nak comeback. Aku patut buat konten ni supaya lebih menarik dan lebih tak boring guys. Okay, jadi jomlah kita set up. Let's go. Okay guys, tu nampak bini saya tidur kat situ. Kesian dia guys. Ya Allah, ya Allah, steam di sebelah tu guys. Sudahlah aku. Kejap. Ding. Okay guys, stay ni akan dekat sini sebab kamera aku letak kat sini. So sekarang ni aku nak pergi dapur ambil air. So kita set up kamera dulu. Kita buat stay ni. Let's go. Mesti kau tu jadi itu air mineral ya bu. Yo, air mineral ya. Tu, kemana apa? Ni. 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 Ni cantik sini lah.
hancur ni. Ikutlah abang record. Apa yang? Konten gabung. Konten apa? Yang minta maaf lah. Minta maaf. Minta maaf yang. Bisa lah sakit perut tadi. Ya lebih minta maaf lah. Bukan bersengaja. Nyuka dia kan? It's a prank juga. Nanya kau ni. Oh, nak perawi sangat. Betul. Cuba ni. Tapi yo. Betul ni. Apa? Ay, apa ni? Andro je. Sumpah. Sumpah. Guys, rupanya dia pernah aku, guys. Aku kena marah dia ni. Aku sebenarnya, guys. Betul lah, ni bukan boleh main-main. Iyalah, Abi tahu lah. Sebab tu Bi gok sayang lalu Adi. Mata je ambil rasa sayang. Sebab suami saya panik dah. Dah berprank kan lah. Guys, aku tadi kena marah, guys. Akhirnya kan betul-betul dah dia marah. Sebab apa? Kalau orang tengah prank kan mood dia kan berlainan, sensitif sikit. Rupanya aku pula yang kena prank. Tak tahu. Tapi yang aku lebih minta maaf. Sebab tu ambil reaction saya mata je tadi. Sebab dia takut nanti kan jadi apa-apa payah pula. Ya, tapi benda ni bukan benda prank ni sensitif lah juga. Ayolah. Sebab tu buat sekejap je ya. Sebab saya macam emosi juga tadi sebenarnya. Tapi betul lah saya sebenarnya emosi, tapi ada masa saya nak bagi awak panik juga. Betul ke ya? Aku siapa mata masa macam tak cakap tu mata. Macam expect. Tak expect lah. Mungkin guys, je aku yang boleh sakit hati. Aku ajak dia klinik, dia boleh cakap kiss sikit. Dah orang tahu dah pernah memel lah. Orang akan sebab kita tahu kita pernah. Sebab kita relax lah. Orang ni kan ni. Masa tinggi lah. Dah pernah kot ni. Ada lah. Right. So guys, ini hanya prank sahaja. Tak ada apa-apa pun. Tak ada melibatkan orang luar apa semua. Ini kita berdua saja yang jangan buat lagi. Bapa punya. Ayo. Elok. Saya nak beranak dah ni. Ya. Kalau hospital jauh, bertanggung. Mu nak jadi tok bidang rumah ni. Wish. Tidak lah. Ada lah yang gue ada. Minta ada. Bi bukan. Bi tak boleh kalau tengok saya duduk saja gitu. Dapat tidur. Bi puas. Yang dia bikin peluk ke ibu dia untuk diri Bi. Pada sama tu Bi buat lagi ni. Tapi video tu jahat lah yang video TikTok tu. Bi tengok daripada TikTok ni video ni. Ya. Dua kau bini gitu. Sama macam saya di Pino. Biji ke biji? Sama biji. Ya Allah, pelik mana dapat idea kat gini. Macam mana benda ni sensitif juga. Tapi tak ada apa pun. Tak ada je dah. Yelah, So guys, jangan terbawa-bawa apa-apa pun. Ni sahaja guys. Sekadar apa ni? Kata hibur semata-mata. Tapi kau jangan buat guys. Sebab bini aku ni baru nak masuk 8 bulan. Jadi kita apa ni? Aku redor dah guys dengan lelaki content creator YouTuber ni sebenarnya. Redor je. So untuk korang yang kat luar sana, janganlah buat kat bini macam tu Itu aja. Dah cepat-cepat. Okey lah guys, jangan lupa tengok jangan lupa tengok Babi pula. Jangan lupa tengok konten-konten yang sebelum ni juga. Support sebelum ni. Yang belum subscribe boleh subscribe sekarang, okey? Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jangan lupa support dia, jangan lupa support Mami, jangan lupa support AIT. So kita jumpa pada video seterusnya. Video agak-agak menarik juga kita akan buat nanti. Stay tune dia saja, okey? Assalamualaikum. Bye bye.